أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Pelajaran kita hari ini insya-Allah kita sambung ayat yang ke-37 surah Al-Baqarah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Jadi kita pergi kepada perkataan-perkataan dulu sebelum kita i'rab insya-Allah. Talaqqa ini adalah fi'lun madhi. Ini fi'lun madhi ya, talaqqa. Ia daripada root lam qafiyah. Kalau kita cari dalam kamus kita tu, dia ada babnya ialah lam qafiyah yang bermaksud temu Temu, talaqqa. Laqiya tu maksudnya temu, bertembung. Gitu asalnya laqqa tu. Jadi keluarlah perkataan talaqqa. Juga dia bermakna menerima. Juga dia bermakna talaqqa juga makna menerima. Bertemu ataupun menerima. Ada dua makna. Bertemu boleh, menerima boleh. Dua makna tu talaqqa. Sebab itulah kita bila terima ilmu daripada guru kita panggil bertalaqi. Pernah dengar tak? Bertalaqi. Bila dengar perkataan talaqi kan, saya datang ni untuk bertalaqi dengan guru. Bertalaqi tu maksudnya terima direct daripada guru lah. Terima direct daripada guru lah, bukan melalui telefon ke, bukan direct tu, talaqqa. Menerima ilmu itu maksudnya talaqqa lah. Talaqqa. Daripada talaqqa tu keluar perkataan talaqi, bertalaqi maksudnya menerima ilmu itu daripada guru terus. Mana tak bertalaqi ya. Daripada kat sini keluarkan talaqqa. Dan talaqqa juga dia bermaksud menemui. Talaqqa juga. Daripada laqiyah tadi tu. Jadi dengan sebab itu, kalau bila kita dah faham makna dia tu, satu maknanya bertemu, tengok ya. Satu maknanya bertemu. Satu maknanya bertemu. Satu maknanya menerima. Satu maknanya, kita tulis dalam Melayu sini senang supaya kita ingat kan. Talaqqanya dua makna. Satu maknanya menemui. Yang satu lagi ialah menerima. Contohnya kita kata dia menemui tetamu. Maksudnya dia menerima tetamu lah. Itu contohnya. Dia menemui tetamu. Maksudnya dia menerima tetamu. Jadi bermaksud talaqqa itu ya. Dua-dua. Dengan sebab dua makna ini. Nombor pertama menemui. Satu makna ialah menerima. Satu menerima, satu menemui ya. Ada dua makna itu. Baik. Dengan sebab itu, kalau kita belajar namanya qiraat, dia ada dua bacaan. Bacaan pertama nama dia Adama. Bacaan kedua Adamu. Boleh ya? Yang bacaan yang lain, bacaan pertama kalimatin, bacaan yang lain kalimatun. Sebab tu perbezaan qiraat tu. Sebab apa? Yang bacaan kita adalah bacaan hafaz. Hafaz tu ialah Hafar Asim, dia baca Adamu. Jadi bacaan yang dua tu makna dia bahasa yang dua tu lah. Dua makna lah. Kalau dia Adamu ke Adama ke makna yang maknanya sama ada dua ni lah. Ada dua makna ni. Okey, kalau dia kata Adama ni jadi maf'ulun bih ya. Jadi maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih. Kalau kita kata Adama ni jadi maf'ulun bih. Kita mula dengan Adamu dulu. Kalau dia kata Adamu, maksudnya Adamu ni jadi fa'il. Tengok fa'il kan? Fa'il kan? Jadi fa'il marfu'. Okey. Bila Adam yang terima, dia terima apa? Dia terima kalimatin. Kalimatin kat i'rab dia maf'ulun bih. So ini maf'ulun bih ni adalah maf'ulun bih yang khas untuk jam'u muannas salim. Jama' muannas salim, dia maf'ulun bih dia mesti bagi bawah ya. Dia tak boleh kata kalimatan, tak boleh ya. Kalimatin. Fataras samawati wal arda wati. Dia kena tak boleh lebih, dia tak boleh pergi
bahagian depan. Dia jamak muannas salim ni dia boleh bahagian depan ataupun bahagian bawah saja. Atas tak boleh. Berat sebab berat dan katanya puncanya berat. Jadi berat sangat kalau kita kata kalimatan. Berat sangat. Jadi kalimatin ringan. Sebab bahasa Al-Quran ni dia mementingkan kefasihan dan kerenganan sebutan. Jadi fatalaqa Adam jadi fa'il. Jadi kalimatin jadi maf'ulun bih. Jadi Adam menerima beberapa kalimat daripada Tuhannya. Adam menerima daripada Tuhannya beberapa kalimat. Jadi kat situ makna kalau kita baca Adamu ni, dia maksudnya menerima. Jadi Adam yang menerima, yang diterimanya adalah kalimat. Ini bacaan pertama yang kita ni. Okey? Yang kita baca sekarang ni, menerima. Jadi Adam sebagai fa'il telah menerima apa? Menerima daripada Tuhannya beberapa kalimat. Jadi kalimat yang maf'ulun bih lah. Selesai tu ya. Itu makna menerima. Kalau dibaca oleh bacaan Ibnu Katsir membaca fatalaqa Adama. So dia baca Adama ni kan. Baca Adama ni, bila baca Adama, dibaca Adama, maka kalimatin ni jadi kalimatun. Jadi dekat sini, ini dia akan bertukar jadi maf'ulun bih. Dia akan jadi mim kat sini, mim bih. Tak adalah fa'il kat sini. Dia akan jadi maf'ulun bih. Okey, kalimatun ni jadi fa'il. Dengan makna menemui. Dengan makna apa? Menemui. Jadi maksudnya telah menemui Adam daripada Tuhannya, telah menemui makna beberapa kalimat telah menemui Adam. Itu maksudnya. Beberapa kalimat telah menemui Adam. Jadi Adam soalannya kalimat itu pergi temu Adam. Gitu soalannya. Dia pergi menghadak Adam. Soalannya gitu. Soalannya begitu. Jadi kita gabungkan sekali dua bacaan itu, dia memberi makna macam ni. Maknanya Adam maknanya kalimat Tuhan itu datang menemui Adam. Allah Ta'ala ilham kepada Adam kalimat itu. Soalannya kalimat itu datang menemui Adam dan Adam menerimanya. Ada unsur pergi dan menerima. Datang dan menerima. So ada dua sekali lah. Maksudnya kalimat itu datang daripada Allah Ta'ala, diilhamkan kepada Allah Ta'ala dan diterima oleh Adam. Jadi kalau diterima, jadi Adamu. Kalau menemui, Adam. Itulah dia perbezaan qiraat yang memantapkan lagi makna ayat tu. Yalah insya-Allah tu. Dia tak ada masalah. Tapi kedua-dua bacaan ni diterima daripada Rasulullah macam tu ke? Macam itulah diterima daripada Rasulullah. Nak bagi tahunya ialah Adam itu menerima perkataan itu, maknanya bertemu dengan Adam tu dan menjadi satu amalan dia, melekat dengan dia benda tu. Seolah-olahnya perkataan itu datang menemui dia dan dia menerima dengan baiknya. Itu yang dimasukkan dengan kalimatin Adamu dengan Adama. Itu perbezaan qiraat. Perbezaan qiraat Al-Quran ni sebenarnya dia memberi makna mendalam kepada makna ayat Al-Quran itu. Dan ini adalah diterima daripada Rasulullah. Diterima daripada Rasulullah bacaan semua ni. Baik. Selesai dah tu perkataan talaqqa tu. Baik. Fatalaqa Adamu. Jadi bacaan kita fatalaqa Adamu. Kalau orang baca fatalaqa Adama, kita jangan betul pula. Oh, subhanallah. Fatalaqa Adamu. Allah, berkerah dengan Adamu juga. Ada yang baca Adama, jangan risau insya-Allah. Jadi kalimatin maknanya kita baca ikut bacaan kita. Kalau kita terjemahkan jadi Adam menerima daripada Tuhannya beberapa kalimat. Kalimat yang dimaksudkan kat sini ialah doa taubat, iaitu Rabbana atina Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang dikatakan kalimat itu merujuk kepada ayat lain dalam surah yang lain yang lepas ni. Bunyinya ialah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimat yang dimaksudkan. Yang tulis sikit kalimat tu insya-Allah. Doa tu kita tulis sikit. Rabbana zalamna anfusana. Itulah kalimat yang dimaksudkan beberapa ungkapan. Kalimat itu maksudnya ungkapan, bukan kalimah-kalimah mana satu kalimah, tak ungkapan. Ini daripada surah Al-A'raf. Inilah
Rabbana, kalimat yang diturunkan kepada Adam, yang diilhamkan kepada Adam ataupun diwahyukan kepada Adam. Rabbana zalamna, surah Al-A'raf ayat 23. Qala, dua orang berkata tu, qala tu, siapa berkata tu? Adam dengan isterinya Hawa. Qala, sebab tu ada lam tu. Jadi qala tu fi'lun madhi, fa'il dia lam, alif tu. Kalau qalu, waw tu fa'il dia. Kalau alif tu fa'il dia. Alif tu merujuk kepada dua. Qala, mereka berdua berkata, Rabbana tu jadi munada, wahai Tuhan kami. Walaupun tak ada ya Rabbana tak ada, tak payah. Terus Rabbana, tak ada masalah. Zalamna fi'lun madhi, kami telah zalimi. Anfusana, anfusa dia jadi maf'ulun bih. Kami telah zalimi. Zalimi apa? Zalimi diri kami. Na tu kami, mudhafun ilaih. Wa tu huruf ataf. In huruf syarat. Lam huruf jazam. Kita kena tahu gitu. Jazam maknanya tidak. Lam ini masuk pada fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' akan jadi majzum. Taghfir fi'il mudhari' majzum. Tanda majzumnya adalah tu bagi mati tu, sukun. Fa'il dia adalah dhamir mustatir anta. Fa'illam anta taghfir lana jawa majrur. Wa huruf ataf. Tarhamna jadi maktuf, jadi fi'lun mudhari' majzum juga, sama dengan lam tadi tu. Maksudnya wa illam taghfir lana wa lam tarhamna, tapi tak perlulah lam dua kali sebab dah ada huruf ataf. Jadi tarham itu fi'lun mudhari' majzum, sama dengan yang sebelum dia. Fa'il dia dhamir mustatir anta, na jadi maf'ulun bih. Lam tu nama dia lam taukid. Nun namanya nun tu nun fi'il mudhari' ya. Nakunanna fi'il mudhari'. Jadi nun di ujung tu nama dia nun taukid. Terjemahannya, nescaya, sudah pasti, confirm, kami jadi orang-orang yang minal khasirin. Jaru wa majrur. Orang yang rugi. Sudah pasti, sudah confirm, sudah tentu kami akan tergolong daripada kalangan orang yang rugi. Itulah kalimat yang dimasukkan di dalam fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin tu. Kata para ahli tafsir secara keseluruhannya. Kita ada khilaf kat situ. Okey, baik. Jadi kat situ fatalaqa Adamu jadi fa'il, min rabbihi jadi jawa majrur. Kalimatin ni jadi maf'ulun bih ya. I'rab untuk mazhab kita ya. Mazhab. Ada mazhab juga baca angkat. Itu bukan mazhab tu, dia panggil qiraat. Mazhab lain. Mazhab fiqh. Mazhab ni fiqh, tapi yang Quran ni kita panggil qiraat. Qiraat. Jadi kalimatin maf'ulun bihi. Ini kalau kita nak i'rab ni kan, dia maf'ulun bih ni dia mansub kan. Tanda mansub ni ada tanda mansub ni, maf'ulun bih ni mansub ya, bacanya mansub. Begitu mansub ya. Mansub. Tanda mansubnya ada beberapa tanda. Yang pertama sekali bagi fathah ataupun bagi apa? Bagi atas. Tak kira lah bagi atas satu ke ataupun tanwin ke, tak apalah, tak kira. Satu lagi adalah kalau waw dan nun dia akan bertukar jadi ya dan nun. Muslimun dia jadi muslimin. Kalau alif nun dia bertukar kepada ya nun juga. Sama juga ya nun. Muslimaini, cuma sebelum dia bagi atas ya. Sebelum dia bagi atas. Kalau inilah di antara tanda dia. Yang pertama bagi atas. Yang kedua pertukaran daripada waw ya kepada ya. Pertukaran kepada alif kepada ya. Satu lagi ialah untuk jamak muannas salim macam kalimatin ini, dia special, dia punya tanda mansub dia iaitu dengan bagi bawah kasrah. Tak kira lah kasrah satu atau dua, tanwin ataupun tidak, yang pentingnya ialah kasrah. Ini contohnya. Jadi dia maf'ulun bih mansub, tanda mansubnya ialah kasrah, special. Sebab dia jamak muannas salim. Itu cara dia. Selesai tu ya? Boleh? Okey, kalimatin ya. Fa tu huruf ataf, maka terus
Fa tu maksudnya maka terus. Then. Maka terus dia taba alaih. Taba. Kita i'rab taba. Fi'lun madin. Bagi apa? Mabni ala fathi. Alal fathi. Kalau mabni kata alal fathi saja. Fathi. Okey, taba. Yalah, fi'il madhi ni dia mabni. Cara mabninya bagi atas lah. Tapi kalau dia ada waw, dia berdepan pula. Perubahan tu bukan kerana perubahan i'rab, tetapi perubahan kerana dimasuki oleh sesuatu fa'il, ke dimasuki oleh struktur perkataan tu. Dia punya bagi berubah kerana struktur perkataan itu berubah kerana ada sesuatu yang menambah. Ada sesuatu yang tempel kat situ. Kalau tak ada, dia original lah bagi atas. Fataba. Jadi fi'lun madhi mabni alal fathi. Siapa fa'il dia? Fa'il dia. Setiap kita kena ingat satu benda yang lazim dia perlu diketahui, setiap fi'il ada fa'il. Pasti ada diikuti oleh fa'il. Likulli fi'ilin fa'ilun. So fa'il bagi taba ni ialah huwa. Tapi dalam bentuk mustatir. Anda tahu tu? Dalam bentuk mustatir. Mana mustatir ya ustaz? Mustatir ni hidden, dia tak nampak. Built in nama dia. Senang kita sebut built in dalam tu. Built in. Jadi dia telah taba. Perkataan taba ni ada beberapa bentuk. Kalau taba saja, maknanya bertaubat. Kalau taba tanpa sebarang huruf jar di hujung dia. Kalau taba saja maknanya bertaubat. Taba. Bertaubat. Taubat ni maksudnya kembali ya. Sama dengan raja'ah, kembali. Maknanya dia taubat ni asalnya ialah kembali, maksudnya dia masuk kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan dia. Dia macam unta. Unta tu terlepas daripada kandang, lari sesak pada pasir, lepas tu tiba-tiba dia kembali pada kandang dia. Kembali balik pada kandang ni dia panggil taba. Selepas lost lama pergi pada pasir, pergi ke mana tu, balik ke kandang dia panggil taba. Oh, taba. Jadi begitu juga dengan manusia pun sama juga. Kalau dengan Tuhan ni pun panggil taba juga. Maksudnya soalannya manusia tu lost jalan dia, tak jumpa jalan, sesat. Jadi dia kembali kepada Tuhan itu tabalah. Itu asal penggunaan tabah tu untuk binatang yang lari daripada Tuhan dia, lepas tu balik-balik dia panggil tabah. Ataupun orang dalam kabilah tu, dia contohnya dia kecil hati ke, ataupun dia bergaduh sikit ke, dia tak puas hati ke, dia memberontak, dia lari daripada kabilah tu, tiba-tiba 10 tahun lepas tu datang balik, balik kampung. Balik kampung itu dia panggil tabah tu. Itulah. Jadi digunakan tabah ni untuk kembali. Jadi keluar perkataan taubat itu, tabah. Cuma kalau tabah tak ada apa-apa, maksudnya kembali. Kalau tabah dengan huruf jar ila, maksudnya kembali juga sama dengan ni juga, sama dia. Taba ilallah, maknanya bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Cuma berbeza dengan kalau taba ala ni. Ini ala ni. Kalau dia taba campur dengan ala, dia akan memberi makna menerima taubat. Maksudnya gini, menerima taubat. Kalau dengan ala tu, sebab itulah kalau kita berdoa, kita kata Allahumma tub alaina. Maksudnya terimalah taubat. Taubat tu maksudnya apa tadi tu? Pengembalian. Pengembalian. Contoh tadi kita kata binatang tadi tu, dia balik ke kandang dia. Tuan dia terima balik, bagi makan balik. Maknanya taba'ala tu lah. Tapi kalau tuan dia halau, bukan taba'ala tu. Nampak dia balik tu, dia halau balik sekali lagi. Dia tak nak terima. Itu maksudnya. Sebab tu lah kita minta, kita bertaubat dan Tuhan terima taubat kita. Kita bertaubat taba'ila ataupun tabah saja. Kalau taba'ala, dia bermaksud menerima pengembalian itu, menerima dia kembali. Fataba alaihi, maknanya Allah Ta'ala menerima dia kembali, menerima taubat dia. Menerima taubat dia, itu yang maksudnya tu, menerima taubat dia. Fataba alaihi. Sebab itulah kita doa Allahumma tub alaina. Bila kita bertaubat, kita kata tubna ilallah. Tubna ilallah, kami bertaubat kepada Allah. Jadi kita doa lepas tu Allahumma tub alaina, dengan ala pula. Maknanya terima.
Jelas dah tu insya-Allah tu dua perkataan taba tu. Itulah makna taba. Dia adalah satu kiasan ataupun dia panggil metafor ataupun kiasan ataupun isti'arah lah kepada kembalinya orang yang dulu lari daripada tuan dia, dulu lari daripada kabilah dia, tiba-tiba balik, nak kembali balik kepada tu. Jadi kalau dia balik tu tabailah. Kalau orang menerima dia balik, taba'ala. Okey, selesai tu insya-Allah tu. Jadi fataba alaihi. Hi tu balik kepada Adam. Hi ni Adam. Hi ni Nabi Adam. Taba ini dia fa'il dia ada huwa kan? Huwa tu siapa? Huwa tu dia kembali kepada Rabbihi. Allah, Rabbihi. Yani taba rabbuhu ala Adam. Taba Allahu ala Adam. Jadi ini Adam, taba ni ada perbuatan dia, ada pembuat dia iaitu huwa, kembali kepada Allah. Allah menerima taubat Adam. Itu maksudnya fataba alaihi. Khas ya, taba alaihi. Yani taballahu ala Adama. Innahu huwat tawwabur rahim. Inna ini namanya nasakh. Ingat tu? Inna tu namanya nasakh. Dia ada inna ni ada tiga nama yang kita kena ingat. Yang pertama nama dia inna tu harfu nasakh. Yang kedua dia panggil taukid. Yang ketiga dia panggil nasab. Ada tiga. Allah, banyak tiga tu. Tapi ada setengah buku tu dah habis satu je. Ada setengah buku, kalau yang buku yang detail sangat tu dia akan sebut tiga. Harfun naskhin wa nasbin. Harfun naskhin wa nasbin wa taukid. Dia sebut tiga sekali. Nasah maksudnya cancel. Apa maksud cancel? Maksudnya ubah. Nasah maknanya ubah ataupun cancel. Maknanya ayat lepas dia ni asalnya ada mubtada, ada khabar. Akhirnya di cancel ataupun dinasakh menjadi isim inna dan khabar inna. Khabar inna marfu', tapi isim inna dia mesti mansub. Tapi ini tak boleh mansub lah. Dia fi mahalli nasbi saja. Sebab dia adalah dhamir yang kita belajar dia sebagai mabni. Dia tak boleh berubah bagi dia. Jadi harfun nasab. Hu ini adalah isim inna. Maka dia khabar inna dia ialah tawwabu. Dan juga khabar inna yang kedua ar-rahim. Ini khabar pertama, khabar yang kedua bagi inna. Maka di tengah ni ada huwa. Huwa ni dipanggil sebagai imad. Ada setengah buku dipanggil fasilah. Ada dua tu. Mengikut mazhab pengkaji Al-Quran. Yang tafsir Quran pun ada ramai. Okey, dah. Innahu asalnya innahu tawwabun rahimun. Asalnya gitu. Innahu tawwabun rahimun. Gitu asalnya. Tak ada lam asalnya. Bila kita letak alif lam pada khabar ini, kita kena letak huwa. Begitu undang-undang dia. Letak huwa. Letak huwa. Pemisahlah maksudnya kat sini. Pemisahlah. Jadi pemisah antara mubtada supaya kita tak campur-campur mubtada dan khabar tu. Jadi dia letak huwa. Kalau kita buang alif lam kat sini, confirm lah dia jadi khabar. Innahu tawwabun rahimun. Confirm jadi khabar. Bila kita letak alif lam, dia boleh jadi confused di antara mubtada dan khabar tu. Jadi letaklah suatu huruf dhamir, nama dia dhamir imad kat sini. Jadi innahu huwat tawwabur rahim. Gitu. Huwat tawwabu ar-rahim. Huwa tawwabur rahim. Sambung terus. Itulah imat nama dia. Jadi kalau nak terjemahnya, sesungguhnya dialah yang maha menerima taubat dan maha pengasih. Dialah satu-satunya. Dialah. Maksud bukan tak ada orang lain lagi dah. Itu maksudnya dengan ada imat ni. Gitu. Itulah dia fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Perkataan taba alaihi ni ialah dalam bentuk majaz atau isti'arah, kinayah. Kinayah kepada seseorang yang menyesal dan kembali kepada tuang asalnya. Dia asalnya digunakan untuk binatang yang kembali kepada sarang, ada kembali kepada kandang tuan dia lepas lama melepas lagi sesat, ataupun
orang daripada kabilah itu kecil hati, memberontak, bawa diri lagi, lepas tu balik, selepas 10 tahun balik. Itu masuk tabah tu asalnya. Itu masuk tabah. Lepas tu digunakan untuk situasi macam ni, bertaubat setelah melakukan dosa, taubat setelah melanggar perintah, gitu digunakan. Ini adalah istilah-istilah Quran yang tidak ada pada zaman jahiliyah, pada sebelum Islam. Dulu diguna tabah tu dengan makna yang saya sebut tadi. Bila turunnya Quran, perkataan tabah ini digunakan dengan makna ini. Banyak dalam Quran kalau kita senaraikan, banyak perkataan yang digunakan sebelum turun Quran dengan makna tertentu. Bila turunnya Quran, dia digunakan dengan makna yang menjurus ke arah ni, ke arah keagamaan. Oh, itu dia. Banyak dalam Quran. Contohnya tabah, contohnya lah tabah. Kalau jumpa lagi saya beritahu lagi insya-Allah. Jadi qulna, ayat seterusnya ialah wa qulna. Qulna saja, bukan wa qulna, qulna. Qulna bitu minha jami'an. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qulna, kita i'rab sekali qulna. Qulna ni i'rab sebagai qulna tu fi'lun madhi mabni ala sukun. Limadha? Kenapa? Litisalihi bin nun. Hadha nun hadha fa'il na. Kalau fa'il na ataupun tu ataupun ti ataupun tum, dia fa'il madhi ni dia akan mabni ala sukun sebelum dia. Mabni ala sukun sebelum dhamir ni, sukun. Tapi kalau tak ada apa-apa yang melekat dengan dia, macam tabah tadi tu, ini kita panggil mabni alal fathi. So fa'il madhi ni mabni alal fathi bila tak ada apa-apa yang bertempel dengan dia. Mabni alal sukun kalau selepas dia tu ada fa'il dalam bentuk dhamir na. Senang je. Kalau tabah ini, kalau kita nak sama dengan na, cuba sama dengan na tabah. Tak na depan ni. Cuba letak na depan ni. Depan tabah ni tak na. Jadi apa? Tu benar. Tu benar. Tu benar ilallah. Itulah cuba punca tu benar tu. Begitu insya-Allah. Jadi wa huwa tawwabur rahim. Bukan waw, qulna saja. Qulna bitu minha jami'a. Qulna bitu, kemudian kami katakan ihbitu, turunlah kamu semua. Turunlah kamu semua. Ihbitu tadi sama dengan yang atas ni. Ihbitu. Ihbitu sama dengan atas ni. Maknanya ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi, pengulangan sekali lagi. Ihbitu, turun. Turun. Bila Nabi Adam bertaubat ni? Bila turun ke bumi ke atau masih kat syurga tu lepas dia buat silap tu dia bertaubat? Itulah menjadi persoalannya kan. Bila dia taubat tu? Adakah dia bertaubat bila dah sampai ke bumi ni ataupun dia bertaubat masih di syurga lagi selepas dia melakukan sebelum Tuhan kata ihbitu tu? Tu persoalan yang bagus juga ditanya tu. Okey, tak apalah, kena cari balik tu dia punya tafsiran tu. Yang kita selalu dengar dia bertaubat bila dia sampai ke bumi kan. Wallahu alam. Kena cek balik tu penafsiran tu. So ihbitu tu pengulangan kepada yang atas tadi tu. Ihbitu fi'lu amrin mabni ala hazaf nun. Fi'lu amrin mabni ala hazaf nun. Sama dengan yang ihbitu atas tadi juga. Sebab apa dia panggil hazaf nun? Sebab fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar ini dia berasal daripada mudhari', iaitu yahbitu. Yahbitu. Kalau ramai-ramai kita letakkan waw nun yahbituna. Begitu, yahbituna. Bila kita nak jadikan dia fi'il amar, kita buang ya ni, lepas tu kita buang nun, maka terjadilah fi'il amar, ihbitu. Itulah dia. Cara pembentukan ni ialah dia buang nun. Sebab tu dia kata fi'lu amri mabni ala hazaf nun. Saya tu insya-Allah fi'lu amrin mabni ala hazaf nun. Baik.
Ihbitu. Ihbitu tu fi'il amar. Mesti ada fa'il. Fa'ilnya siapa? Waw. Waw ni siapa? Waw, kalau fi'il amar, dia akan jadi waw untuk kamu. Second person, orang kedua. Jadi kamu turunlah. Minha jarun wa majrur. Jarun wa majrur. Minha. Ha ni balik pada syurga. Jami'a dipanggil hal. Hal ni mansub. Hal ini adalah perkataan yang sentiasa di-i'rab secara mansub. Dia memberi makna keadaan turun tu, suasana turun tu macam mana. Turunlah kamu daripada syurga itu. Cara turun tu, bentuk turun tu, suasana turun tu. Dia panggil hal. Hal ini biasanya dibaca secara mansub. Jami'a. Tak ada kata jami'un. Jami'a. Hal. Jadi turunlah kamu semua daripada syurga itu, daripadanya secara beramai-ramai. Itu makna jami'a. Ihbitu minha jami'a. Baik. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Fa imma. Baik, ini perkataan imma ni banyak sangat di dalam Quran. Jadi kita kaji sikit insya-Allah. Imma ni, fa ni mana istinaf. Kalau dikata istinaf tu maksudnya seseolahnya ayat baru. Ialah cerita tu cerita yang masih berkait, tapi seseolahnya adalah ini adalah ayat baru. Begitu, sentence baru. Itu maknanya istinaf. Kalau dia makna ataf, maksudnya ada kaitan dengan sebelum. Ada kaitan yang sebelum. Kalau huruf ataf tu mana ada kaitan dengan yang sebelum. Macam taba ni. Taba ni panggil huruf ataf. Jadi kalau huruf ataf maksudnya Adam menerima daripada Tuhannya beberapa kalimat. Lalu dengan kalimat itu Tuhan dia sebut-sebut, dia ulang-ulang, maka Allah Ta'ala terimalah taubat dia. Maka dengan sebab aku ada kaitan ni antara menerima kalimat dengan bertaubat. Sebab dia dah ulang-ulang kalimat itu, maka Tuhan pun terima taubat dia. Maka fa itu huruf ataf. Maka kalau fa yang kedua ni, dia tidak ada kaitan dengan yang sebelum ni dari segi maknanya, dari segi kesinambungannya. Cuma cerita yang sama. Kesinambungan ayat itu tidak ada yang putus kat situ. Jadi kat situ dipanggil fa istinaf, permulaan ayat baru. Ayat baru dengan makna ayat baru, bukan cerita baru, ayat baru. Ayat baru ya. Fa. Beza dengan atas tadi tu. Beza fa atas tadi tu. Fa ataf. Nabi Adam terima beberapa kalimat daripada Tuhannya, dengan maka dia pun dengan kalimat itu dia pun masih berkait dengan kalimat tu lagi. Yang ini seseolahnya cerita baru. Maknanya cerita baru ni arahan Tuhan, qul nahbitu minha jami'a. Habis kat situ lah. Nahbitu minha jami'a. Ini benda baru pula. Walaupun dia ada kaitan ni. Maknanya ada kaitan dari segi makna, dari segi apa, tapi dia segi ayatnya dia dah jadi istinaf. Gitu insya-Allah. Fa imma maka imma. So, imma ini dia adalah gabungan di antara in, saya tulis insya-Allah ya. Ya in. Apa maksud in ya? In tu. In maksudnya jika in. Jika. Jika. In kalau in jika ni dia bermaksud syarat. In syarat. In syarat tu. Syarat jazim. Syarat yang menjazamkan perbuatan. Syarat. Apa maksud syarat yang kita dulu dah ulang banyak kali dulu, ulang syarat ni adalah huruf yang berada pada hujung di awal ayat. Ayat itu akan jadi berangkai dua. Satu syarat, satu jawab dia. Dia akan ada berangkai dua. Itu maksudnya syarat tu. Dan syarat ni banyak benda. In pun syarat, ada man pun syarat, iza pun syarat. Dia bermaksud syarat ni, bermaksud lepas perkataan in ini, dia akan dua berangkai. Satu syarat, satu jawab syarat. Jika engkau datang, kita bertemu. Kita bertemu tu pertama jika engkau datang tu pertama. Yang kedua, kita bertemu. Dua. Jadi jika engkau datang,
Satu. Kita bertemu. Dua. Jadi soalannya ada dua benda yang berangkai kat situ. Jika kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Tolong kamu tu dia jadi yang kedua. Jika datang kepada kamu petunjuk aku, maka siapa ikut dia masuk syurga. Itu contohnya. Itu maksudnya. Jika datang petunjuk aku, siapa ikut dia masuk syurga. Jadi jika datang petunjuk aku pertama, yang kedua dia akan masuk syurga. Itu yang maksudnya bangkai itu. Dia ada beberapa perkataan yang dikira panggil syarat. Di antaranya in, iza, sama juga iza. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka bertasbihlah. Jika datang pertolongan Allah, maka bertasbihlah. Jika apa lagi contohnya? Banyaklah iza. Pun nama dia syarat. Sebab tu panggil syarat ni. So kena faham sikitlah makna syarat itu. Itu dia masukkan dengan syarat. Dua, namanya lepas dia tu ada dua ayat yang berangkai. Dua complete sentence yang berangkai. Satu dikenali sebagai syarat, satu dikenali sebagai jawab syarat. Itu yang dimasukkan dengan syarat tu. In syarat. Ada setengah buku kata in syartiyah. Sama je lah. Manakala jazim ini daripada perkataan jazam, ia bermaksud perkataan yang fi'il mudhari' selepas itu, kalau ada fi'il mudhari' lah, fi'il mudhari' itu akan jadi majzum kalau diboleh majzum. Dia akan jadi majzum. Baik, selesai tu insya-Allah tu. Jadi masukkan dengan syarat dan jazam. Jadi imma ini asalnya in dan ma. Dia in, lepas tu dicampur dengan ma. Mana ma-nya? Ma tu masuk dalam. Asalnya ialah imma. Lepas tu dia gabung sekali juga in dengan ma ni menjadi imma macam ni. Jadi imma macam ni. Ya? Jelas insya-Allah tu? Nun ini masuk di dalam mim. Jadilah imma. Jadi in tu maknanya jika, ma tu zaid. Apa maksud zaid ini? Zaid ini bermaksud taukid. Taukid. Dia ma ni kalau masuk zaid ini maknanya ma zaid ini maksudnya taukid. Zaid. Dia tambahan saja. Dia bukan masuk zaid ni maknanya dia bukan ma yang kita belajarkan. Ma maknanya apa? Ma maknanya apakah? Ma maknanya apa yang mausul? Ma maknanya apa-apa saja syarat. Ada ma juga maknanya zaid. Ma zaid ni biasanya adalah ma taukid. Dia nak mengatakan jika datang kepada kamu. Ada ma tu. Jika datang aja pada kamu. Tu betul. Jika datang aja, je tu ma. Jelas insya-Allah tu. Jika datang je. Imma. Jika datang je. Jika datang sahaja. Confirm. Jika datang sahaja. Bagi mana sahaja tu? Ma zaidah tu. Kalau tak ada ma, jika datang kepada kamu. Kalau ada ma, jika datang aja pada kamu. Itu ceritanya. Jelas tu insya-Allah? Ada soalan nak tanya berkenaan dengan imma tu? Ustaz. Ahlan. Sila. In dengan ma ni ada digolongkan dalam isim ataupun huruf? Dia tergolong dalam huruf lah. Sebab tu dia panggil ni syarat ni. Syarat ni harfu syarat dia panggil. Adatus syarat, harfu syarat, adatus syarat. Mana huruf lah tu. Ma pun sama juga. Ma tu bergantung kadang-kadang tu ma tu. Ma tu kalau ma macam ni, ma ni huruf lah. Tapi kalau ma yang bermaksud mausul, ma yang bermaksud allazi, itu isim tu. Tengok keadaan. Kalau ma maksud allazi lah. Maksud tu isim. Isim. Okey baik. Itu imma kan? Ya'ti. Okey ya'ti. Bagi kita Arab sama ya'ti. Ya'ti fi'lun mudhari'un mabni. Fi'lun mudhari'un mabni. Lepas tu nun di akhir ni nama dia nun ni. Nun nama nun taukid. Lah tadi kata fi'il mudhari' tu bila masuk syarat tu jadi majzum. Kenapa ulama mabni pula kat sini gini ya? Dalam undang-undang dia ada satu undang-undang tu dia kata undang-undang Arab tu
Dia kata fi'il mudhari' ni pada asasnya dia ni mu'rab. Maksudnya dia i'rab secara bebas lah. Iaitu marfu', mansub dan majzum. Gitu. Tetapi bila dia bersambung dengan nun taukid, maka dia mabni lah. Mabni. Nun taukid akan jadi mabni lah. Mabni alal fathi. Gitu. Yang ada dua sebab fi'il mudhari' ini jadi mabni. Yang pertama kerana nun taukid, yang kedua kerana nun niswah, nun perempuan. Nanti kita belajar kemudian lagi ya. Kalau jumpa kita bagi tahu nanti insya-Allah. Ya'tiyanna tu nun taukid. Jadi fi'il mudhari' ni terus dia jadi mabni. Mabni tu maksudnya confirm lah. Benda-benda yang mabni tu benda-benda yang confirm, iaitu macam kita kata fi'il madhi mabni. Kenapa fi'il madhi tu mabni? Sebab fi'il madhi dah confirm dah berlaku. Confirm dah berlaku dah confirm berlaku dah. Gitu. Fi'il amar dia mabni. Sebab apa dia mabni? Sebab dia dah confirm dah bila datang tu perintah. Dah datang arahan tu kena ikutlah. Confirm lah tu. Mana yang confirm? Manakala fi'il mudhari' pula ni dia tak confirm. Tengah berlaku kan. Mungkin berlaku, mungkin tak. Mungkin selesai, mungkin tak. Benda tu sedang berlaku. Fi'il mudhari'. Sebab itu fi'il mudhari' dia mu'rab. Dia boleh di-i'rab, berubah bagi dia tu sebab dia makin tak confirm lagi bagi dia. Gitu. Tetapi kalau fi'il mudhari' itu masuk kepada bersambung dengan nun taukid, dia jadi confirm gitulah. Maksudnya nun tu menunjukkan, nak kata bahawa kalau datanglah kepada kamu, betul-betul datang ni. Begitulah maksudnya. Datang betul-betul ni. Gitu, tak main-main ni. Itu. Walaupun fi'il mudhari', bila ada nun taukid tu maknanya confirm lah. Maksud soalannya gitu. Itu sebab itulah fi'il mudhari' itu dibaca secara mabni kalau ada nun taukid. Habis tu orang kata, habis tu nun perempuan tu, nun perempuan gitu juga. Nun niswah pun sama juga. Fi'il mudhari' ni jadi mabni. Iyalah. Ustaz, kalau ni Ustaz, ya. okey, kalau dia lekat dengan nun taukid, dia memang dia automatik dia baris fathah. Fathah lah. Fathah. Fathah kalau fa'il dia seorang ataupun huwa ataupun anta. Kalau fa'il dia tu ramai, ada waw dia bagi depan. Ya'tiyunnakum lanabluwannakum. Ada juga la tublawunna. Ya, kadang bagi depan, kadang bagi atas. Tapi original bagi atas lah. Original bagi atas. Jadi gitu. Mabni alal fathi. Ya'tiyannakum. Kalaulah sekiranya datang je, memang akan datang, sesungguh akan datang. Begitu soalannya. Kum tu dia jadi maf'ulun bih. Siapa yang datang tu? Kum ni kum ni maf'ulun bih. Bila mana datang sahaja dan confirm akan datang kepada kamu, memang akan datang kepada kamu. Apa yang akan datang kepada kamu? Minni jar majrur. Daripada aku, Tuhan kata daripada aku, siapa yang datang? Hudan yang datang ni, hudan. Hudan ni sebagai fa'il. Kita belajar dalam i'rab kita, fa'il ni marfu' kan? Marfu'. Ini asalnya marfu' lah sebab dia ada ya di hujung ni menyebabkan kita tak boleh nak bagi depan dia. Jadi takkan nak kata hudui, tak boleh kan? Jadi hudan. Asalnya hudun. Hudayun asalnya gitu. Hudayun. Itu sebab pasal ada huruf illah tu. Ini fa'il lah. Bila datang saja kepada kamu dan betul-betul akan datang, apa yang datang tu? Daripada aku, petunjuk. Petunjuk ni para ulama kata petunjuk kat sini ialah Rasul ataupun kitab. Dua tu, hudan kat situ. Jadi penggunaan hudan ini dia adalah dipanggil isti'arah. Isti'arah ni Allah Ta'ala maknanya katakan Rasul itu macam petunjuk. Kitab itu petunjuk. Jadi akhirnya dia tak sebut Rasul, tak sebut kitab, sebut hudan saja. Sama juga dalam Quran Nur. Nur. Kami turunkan kepada kamu cahaya. Cahaya itu sebenarnya Al-Quran ataupun Rasul.
Akhirnya tak sebut Al-Quran itu, tak sebut Rasul itu, cukup dengan nur. Itu dia panggil, di dalam istilah dia panggil ilmu balaghah, dia panggil isti'arah. Isti'arah. Panggil isti'arah. Apa itu isti'arah? Isti'arah tu apabila kita nak kata Rasul bagai petunjuk, kita tak sebut Rasul, sebut petunjuk saja. Kita pinjamkan perkataan petunjuk itu kepada Rasul. Jadi hudan saja. Kita nak kata Al-Quran itu bagaikan cahaya. Kita tak sebut Al-Quran, kita pinjamkan cahaya daripada Quran. Itu panggil isti'arah. Isti'arah ni adalah pinjaman. Isti'arah. Itu dalam ilmu balaghah. Ilmu balaghah nama dia isti'arah. Jadi bila saja datang daripadaku petunjuk, yang dimasukkan dengan petunjuk ke sini ialah Rasul ataupun kitab. Petunjuk lah tu, panduan. Faman, maka sesiapa, fa ini namanya fa ni rabitah. Maka siapa? Rabitah tu maknanya, rabitah ni maksudnya dikaitkan. Maka siapa? Dikait. Maknanya kait dengan ayat yang sebelum dia. Maka fa rabitah. Maka dengan sebab itu man ni mubtada. Man tu mubtada. Siapa? Mubtada. Mubtada jazim. Jazim ni sebab man ini kalau diikuti oleh fa'il mudhari' itu akan jadi majzum. Tapi kalau fa'il madhi tak majzum lah sebab fa'il madhi mabni. Selesai tu insya-Allah. Faman siapa? Mubtada. Siapa apa? Tabi'ah. Fi'lun madhi mabni. Siapa yang telah ikut? Siapa yang telah ikut? Siapa yang telah ikut? Siapa yang telah ikut? Siapa fa'il bagi tabi'ah? Huwa. Siapa dia yang telah ikut? Dia kat situ. Jadi khabar ada mim. Khabar ada mim ni maksudnya kita ada mubtada kan? Man tu mubtada. Man ini mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya adalah gabungan di antara fa'il dengan fa'il. Fa'ilun dengan fa'il itu bergabung sekali membentuk khabar dalam bentuk mahal. Mim nama mahal. Maksudnya gabungan dua tu menjadi khabar. Gabungan fa'ilun wa fa'il itu membentuk khabar. Siapa dia yang ikut? Itu dia. Siapa mubtada, siapa yang mengikut ia, itu jadi khabar. Siapa yang mengikut ia akan hidayahku. Gitu terjemahan lama bahasa Melayu. Huda, ya. Huda pertama ni maf'ulun bih. Huda. Siapa yang ikut petunjuk siapa? Petunjuk ya. Ya ni dia panggil mudhafun ilaih. Dia tak apa? Dia tak ada kat sini ni. Patutnya ya ni ya ni dia panggil mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Macam mana dia simbol mudhafun ilaih dia? Mim Mim ilaih. Mudhaf kan? Mudhafun, tak apa kita tulislah. Mudhafun. Tulis ya sikit dia tertinggal. Mudhafun ilaih. Ya ni mudhafun ilaih. Siapa yang mengikut hidayahku? Ya ni mudhafun ilaih. Ya ni mudhafun ilaih. Fa ni maka wa rabitah. Rabitah maksudnya dia ada kaitan rapat dengan ayat sebelum itu. Kaitan rapat. Kaitan rapat. Siapa yang mengikut hidayahku maka dengan sebab itu rabitah ada kaitan rapat dengan sebelum dia. Rabitah ni maksudnya pengikat. Dia macam penyambung. Rabitah ni macam penyambung. Rabitah. Sama juga dengan jawab tu. Dia sama dengan jawab. Dia sama dengan atah. Lebih kurang atah juga. Tapi atah tu taklah sekuat rabitah. Rabitah lagi kuat. Rabitah tu dia rabitah. Dia rabitah ni boleh bermakna dengan sebab itu. Maka dengan sebab itu, maka justru itu, maka fa tu. Kalau fa yang atah ni then, maksudnya gitulah lebih kurangnya. Fataba alaih, then Tuhan pun. Itu maksud ataf. Rabitah lagi kuat lah. Rabitah ni maksudnya penghubung. Kalau kita kereta api tu kan dia antara gerabak-gerabak tu dia ada penghubung. Rabitah tu. Rabit dia panggil. Rabit. Rabitah.
Itu dia. Fala, maka tidak. La tu mana la nafi. La nafi dia. La nafi ni. La nafi. La nafi tu. La nafi maksudnya la tidak ada. La tidak. La nafi maksudnya la tidak. Tidak ada. La nafi. Khaufun, tidak ada apa? Tidak ada. Khaufun. Khaufun ini mubtada lah. Ini mubtada lah. Ada orang tanya, kata kenapa jadi mubtada? Bukan mubtada ni perkataan pertama dalam satu ayat tu. Tak, kalau ada la tu tak dikira sebagai mubtada ya. Dia yang dikira sebagai mubtada ialah khaufun tu. La tu samalah dengan perkataan sebelum ini. Perkataan sebelum ini kan, faman tabi'a. Man tu dikira mubtada. Fa tak dikira sebagai mubtada. Sebab itu dah fa dikira la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada tempat i'rab. Maksudnya dia tak boleh, kalau duduk depan dia tak boleh jadi mubtada. Dia tak jadi fa'il. Itu maksudnya la mahalla lahu minal i'rab. Jadi fala, maka tidak ada khaufun. Tidak ada khaufun. Khaufun jadi mubtada sebab terbagi depan ni. Fala khaufun. Alaihim. Alaihim. Gabungan di antara jar wa majrur itu membentuk khabar dalam bentuk mahal. Maka tidak ada sebarang kebimbangan atas mereka. Tidak ada sebarang kebimbangan bagi mereka. Itu lebih kurang ya. Maknanya tak perlu takutlah mereka tu. Tidak ada sebarang ketakutan kata mereka. Fala khaufun alaihim. Perkataan khauf ini di dalam penggunaan bahasa Arab, khauf ni maksudnya dia bukan takut macam takut harimau, takut kan. Dia khauf ni ialah risau terhadap benda yang mendatang. Itu maksudnya khauf, benda kita takut. Benda yang mendatang itu. Benda yang datang. Kenapa tak nak masuk hutan? Takut sesat. Itu maksudnya khauf. Khauf maksudnya benda yang kemungkinan mendatang tu. Itu panggil khauf, dia panggil dalam bahasa Arab. Jelas tu, khauf tu. Macam dalam cerita surah Quraisy tu, wa ila fi quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Taala mengamankan mereka, mententeramkan mereka di saat khauf. Khauf tu orang Arab dulu, Quraisy ni dia suka belayar daripada Yaman, pergi ke Yaman, pergi ke Syam. Tapi perjalanan tu beribu kilometer. Dah makan masa bulan. Bulan-bulan, minggu-minggu lah sampai ke tempat tu. Jadi melalui pada pasir tu dia orang takut. Jadi dia nak masuk, nak pergi pada pasir tu takut. Takut apa tu? Takut sesat. Takut kemungkinan. Takut benda yang mendatang. Takut risau kehabisan air. Takut ada perompak tengah jalan. Macam-macam takutnya. Dia khauf tu lah. Takut mereka rimau ni pakai apa Ustaz? Kalau kita takut rimau tapi kita tak, dia apabila kita dah mula sesuatu tu, masuk ke sesuatu tu, lepas tu kita takut sesuatu. Khauf lah tu. Khauf juga. Khauf juga. Tapi kalau kita ni dalam keadaan berbahaya, kita khauf juga. Khauf juga. Saya tak takut memandu, takut aksiden. Takut itu pun khauf juga. Khauf lah tu. Sebab benda yang akan mendatang. Benda yang mendatang. Tapi kalau takut binatang, macam mana takut binatang? Itu macam kalau dia kata saya terjumpa dengan sesuatu yang menakutkan. Itu khauf juga, khauf. Tapi kalau takut macam mana tu? Dia takut dia menghadapi kan, jadi dia takut benda tu akan makan lah kan. Makan dia ataupun macam saya takut penjenayah. Takut kepada penjenayah. Dia takut kepada penjenayah tu bukan maknanya sesuatu benda yang kita nak buat sesuatu benda takut berlaku benda tu. Dia khauf. Macam gitulah. Asal mana khauf tu. Maka tidak ada sebarang khauf bagi mereka dan tidak ada walahum yahzanun. Tidak pula mereka itu Yahzanun itu dia punya perbuatan yang sedih. Hazan, la tahzan. Di perkataan hazan ini, la tahzan. Hazan itu dia maknanya benda yang dah lepas, dipanggil hazan. Hazan ni ialah risau, takut benda yang dah lepas. Dia panggil hazan. Dia panggil hazan.
risau, takut. Takut juga, tapi takut benda yang dah lepas. Dia panggil hazan. Hazan. Sebab itulah dalam buku La Tahzan tu lebih kepada jangan sedih benda yang dah lepas, jangan risau benda yang dah lepas, jangan khawatir benda yang dah lepas lah tu. Itu maknanya La Tahzan. Itulah hazan tu. Jadi ini adalah la khaufun alaihim wala hum yahzanun, ini adalah kinayah. Gitu kinayah. Kinayah apa lagi pula? Kinayah kepada syurga, kinayatun an hayatil akhirah. Kinayatun an al-jannah. Kinayatun anil jannah. Dia akan sebut la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dalam konteks ayat ini ia lebih kepada syurga. Maksudnya dalam syurga tu kita tak perlu risau benda yang akan datang, tak perlu risau benda yang dah lepas. Risau kita kat dunia ni dah risau benda yang akan datang. Esok makan apa? Esok nak buat apa? Risau itu lah. Jadi risau sentiasa nak pergi sana, takut pula. Jadi nak sedekah banyak, nanti kan kita. Jadi banyak benda yang khaufun. Lepas tu lah banyak juga yang hazan ni, banyak juga kat dunia ni, hazan. Benda yang lepas tu kita duduk ulang-ulang, kita duduk risau-risau, duduk sesat-sesat, tak habis kadang. Sampai kemurungan kawan tu. Astagfirullahalazim. Sebab tu duduk risau benda yang lepas. Astagfirullahalazim. Tak boleh nak move on. Tak boleh nak move on sebab hazan. Itu sebab dia tak boleh move on sebab ada hazan. Dia tak boleh bergerak ke depan sebab dia ada khauf. Risau. Macam ni kan nak berniaga nanti kan bergerak kan macam mana? Contohnya lah nak berniaga takut bergerak macam mana? Tak ada berniaga. Khaufun. Hazan. Lain. Yang kemudian. Sebab itu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ni kata para ulama kata kinayatun an al-jannah. Anil jannah, kinayah kepada jannah. Maksudnya siapa yang ikut petunjuk aku maka dia akan ke syurga balik. Maksudnya kan kita daripada syurga, Adam tu daripada syurga, dia halau dia ke dunia, dah hidup di dunia. Allah Ta'ala kata kalau sesiapa yang ikut panduan kat dunia ni aku ambil balik ke syurga. Itulah maksudnya. Jelas tu? Kinayah kinayah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dekat ayat ni, konteks ayat ni dia menekankan kinayah kepada syurga. Sebab di syurga tak perlu risau lah makan apa. Tak perlu risau lah apa makanan akan datang ni macam mana. Okey, taib. Wallazina kafaru pula tu. Wallazina kafaru. Jelas ayat ni insya-Allah ya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wallazina kafaru pulanya, wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wallazina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Kafir itu maksudnya orang yang engkar datang hidayat tapi dia engkar, dia tak nak ikut. Kafaru ni lawang kepada amanu. Kafaru lawang kepada amanu. Begitu. Lawang kepada amanu. Kafaru juga lawan kepada syukur, yakni wallazina syakaru. Syakaru. Dia tengok keadaan ayat ya, tengok keadaan ayat di dalam penggunaan Al-Quran sama ada amanu ataupun syakaru ni, tengok keadaan ayat. Kalau dia bercerita berkenaan dengan orang yang beriman atas tu, maka kafaru itu orang yang tak beriman lah. Opposite kepada yang beriman tadi tu kafaru. Kalau dia bercerita berkenaan dengan syukur yang sebelum tu, lepas tu datang perkataan kafaru, maka kafaru tu maksudnya tak bersyukur. Tengok keadaan. Contohnya walain syakartum. Ayat tu kan. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambahkan. Walain kafartum. Kafartum tu bukan maknanya kafir tak beriman. Dia maknanya tak bersyukur. Yang atas tu, sekiranya kamu bersyukur, aku tambahkan. Kalau sekiranya kamu kufur, kufur kat sini maknanya kufur, maksudnya tak bersyukur lah. Begitu ceritanya kafaru tu. Tengok keadaan ya. Yang dekat sini agaknya maksudnya beriman, lawan pada beriman kan lawan bersyukur kan agaknya lah. Beriman lah. Beriman kan sebab di atas ni dia punya siapa yang ikut. Jadi kalau kafaru ni orang yang tak ikut. Dan orang yang tak ikut, dah lah tak ikut, lepas tu pula kazzabu.
kalau Dusta. bukan saja tak ikut, bukan saja tak ikut, tetapi mendustakan. Maksudnya kata benda itu dusta. Kita katakan kalau kazzaba ni, dia sabdu ni, dia bermaksud kita kata benda itu dusta, tipu. Apa yang kau bawa tu tipu. Itu mana kazzaba. Kazzaba biddin. Ingat tak? Kazzaba ara'aita allazi yukazzibu biddin. Yani yukazzibuna bil aya bi aya bi ni ayat. Perkataan kazzaba ni sentiasa datang dengan bi, sentiasalah. Sentiasa datang dengan bi. Ada juga yang kazzabu saja pun maknanya sama dah cukup dah. Tapi kazzabu bi lagi kuatlah. Yang mengatakan ayat-ayat kami dusta. Kazzabu bi ayatina. Mengatakan hidayat kami itu dusta. Ulaika ni jamak kepada zalika. So zalika tu satu, kalau ramai ulaika ashabun nar, penghuni neraka, penghuni. Perkataan ashabu ni dia banyak makna juga dalam Quran. Kalau ashabul kahfi penghuni apa? Penghuni gua, ashabun nar penghuni neraka, ashabul jannah penghuni syurga, ashabu apa tu? Ashabul bait. Kalau ashabul bait contohnya kita kata dalam Quran ashabul bait. Maksudnya tuan rumah. Nak kata penghuni rumah pun boleh juga. Tapi perkataan ashab ni juga digunakan untuk para sahabat, iaitu sahabat, kawan. Haula'i ashabi, ashabu Rasulillah, maknanya sahabat. Okey, baik. Hum fiha khalidun. Mereka dalam syurga itu, fiha ni balik kepada mana? Balik kepada nar. Oh, perempuan rupanya nar kan? Syurga pun perempuan juga. Tapi syurga dia tak sebut syurga kat sini. Dia sebut kinayah saja. Iaitu dikinayahkan dengan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kinayah pada syurga. Jadi lawang pada syurga ialah an-nar. Sebab itulah orang terjemah dekat sini la khaufun alaihim wa la hum yahzanun ni ialah syurga, sebab ayat lepas tu menerangkan tentang neraka. Jadi kat sini adalah syurga. Begitu cerita dia. Itulah baca Al-Quran tu la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu dapat fikir. Dia makna dia tu terlalu banyak kinayah. Kinayah kepada syurga, kinayah kepada neraka. Ni kinayah. Neraka dia tak kinayahkan. Tapi syurga dia kinayahkan. Dikinayahkan. Tapi neraka dia direct. Nar. Kan? Kenapa dia kinayahkan syurga, lepas tu direct sebut neraka? Ada hikmat dia juga. Kenapa katanya? Neraka direct, tapi kalau syurga dikinayahkan. Dia sebut kinayah ni. Neraka ni warning kan? Sebagai warning. Jadi kinayah ni dia memberi makna, kadang-kadang banyak makna kinayah digunakan. Di dalam bahasa Arab ni kinayah ni kadang-kadang tu benda tu kita tak nak sebut. Terlalu jijik nak sebut. Dia kinayah juga. Kinayah. Contohnya pergi bilik air. Pergi bilik air tu je dalam Quran dia sebut minal ghaiti. Siapa yang balik dari bilik air berwuduk. Siapa yang balik daripada tempat rendah berwuduk. Dia kinayah kepada buang air tu. Kalau Melayu pada siapa yang balik ke sungai berwuduk. Contohnya. Dan kinayah juga digunakan untuk suatu benda yang terlalu indah. Dia dikenayah juga. Terlalu jijik pun dikenayahkan. Terlalu indah pun dikenayahkan juga. Benda yang terlalu indah dikenayahkan juga. Sebab tak terfikir. Tak terfikir dia akal. Maknanya dia dahsyat sangat dia tu. Dikenayahkan juga benda tu. Jadi benda yang terlalu dahsyat dan hebat dikenayahkan. Benda yang terlalu jijik pun dikenayahkan juga. Ajaib tu. Nanti saya sebut ini kinayah benda syurga ni, kinayah yang terbaik lah. Ada kinayah yang Allah Ta'ala tak nak sebut benda tu. Dia ajar kita supaya jangan sebut benda tu. Kinayahkan saja. Kinayahkan saja. Okey. Nanti jumpa lagi, kita beritahu lagi saja. Yang ni tak kinayah ni. Hum ashabun nar. Terus. Wallazina kafaru. Dalam syurga tu Ustaz. Keamanan dan kesejahteraan tu dah pasti. Yang lain-lain kita tak tahu macam mana jadi. Ya. Sebab dia sebut dalam bentuk tu kan. Kinayah tu kan. Keamanan tu dah pasti tu. Dah pasti tu. Pasti dalam
dalam dalam syurga tu tak ada rasa takut, tak ada rasa bimbang, sedih, dan tak ada dan tak ada macam bermusuh kan. kemurungan tak ada ya. Sedih tak ada. Yang lain-lain tu dah terlampau, kita tak boleh nak cakap in detail, terlampau banyak sangat. Beyond kita punya ni. Kita dah tahu api Ustaz. Ya, jelas kan benda tu. Walaupun dia kata ada neraka sejuk kan, tapi ada yang terlalu sejuk, dia kita tahu selalu neraka api kan. Itulah di direct tu kan. Ashabun nar. Dia tak kata pula ulaika khaufun alaihim wa hum yahzanun. Tak ada pula sebutnya tu. Tak ada kan? Dia kata khaufun alaihim wa hum yahzanun. Contohnya lah. Tak ada pula kan? Sebut nar tu usah. Wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi kita i'rab sikit insya-Allah i'rab. Itu segi balaghah tadi, balaghah tu kinayah, isti'arah, itu semua balaghah tu. Balaghah tu. Itulah balaghahnya sebenarnya. Kita terus tally dengan Al-Quran. Itulah. Dia masalah ilmu balaghah kita ni, kita terlalu kadang-kadang tu dia ajar secara jauh sangatnya, melilau sini, lepas tu lalas sekali pergi Quran. Sebenarnya balaghah ni ditulis dan dibukukan. Tujuannya ialah untuk membantu pembaca Quran ini memahami Al-Quran yang ada kinayah, ada isti'arah, ada apa dalam Quran, supaya tak difahami Quran tu secara literal. Dia letak ilmu balaghah ni, susun ilmu balaghah ni oleh para ulama kita. Jadi oleh kerana cantikkan bahasa tu. Sebenarnya dia tujuan akhir dia ialah ke arah memahami Al-Quran ni. Sebenarnya tujuan akhir dia. Tetapi oleh kerana dia orang dulu ni, dia melilau banyak. Melilau banyak ni maksudnya dia pergi ke syair-syair Arab lah, pepatah-pepatah Arab lah, kata-kata bidalan Arab lah, ni. Lepas tu satu ayat Quran pun tak ada kat situ. Dia tak. Dia anggap kata, nanti pandai yang dulu, nanti pergi ayat Quran kata. Dia buat gitu. Jadi kawan tu belajar. Syair Arab, bidalan Arab, apa pemumpamaan Arab, cerita Arab semua yang ada balaghah tu. Lepas tu lelah kali graduate. Graduate dah. Dah graduate dah. Bila dah graduate, jadi rasa dia alim dah. Padahal tak rasa pandai, dah cukup dah tu. Dah graduate, dah cukup dah tu, dah belajar. Sebenarnya tujuan dia ke arah Quran tu, tapi tak sampai. Itu salah kita punya ni. Salah tu. Approach tu. Dia seseolahnya gini lah. Orang tu nak jadi pilot, belajar stimulator, belajar stimulator, bawa orang terbang, teori naik pesawat terbang. Kat stimulator tu kat bilik tu. Lepas tu habis kat situ, bagi si jaga, lepas tu tak bagi dia naik pesawat terbang betul-betul. Itu contohnya. Stimulator je. Jadi tujuan yang syair-syair Arab berbidalan tu, sebab dia jadi stimulator untuk belajar Quran tu. Sebab Quran ni satu benda yang real punya. So dia guna yang biasa dulu, yang tak real punya. Tiba-tiba dapat CJ, dapat apa, tak jadi pilot pun, tak naik pesawat terbang pun, kat situ stimulator itu je. Itulah itu contoh yang kita masalah sekarang ni. Begitu juga kita i'rab semua nahwu ni kan. Setakat stimulator je. Zaidun daraba Zaidun gitu-gitu ya. Lepas habis kat situ, dia pun rasa graduate dah, pandai dah kok. Cukup. Rupanya dia punya tujuan akhirnya ialah untuk memahami Quran, syarat belok Quran, i'rab semuanya kepada Quran, tapi dia melilau. Sebab itulah kita kadang tu perlu juga terjun terus kepada benda ni. Terjun terus kepada Quran. Senang. Terjun terus kepada benda yang kita nak tu. Jadi kita i'rab sikit. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Wa tu wa istinaf. Istinaf pula tu apa maksud istinaf tu? Istinaf tu maksudnya cerita tu ada kaitan lagi, neraka dan syurga. Tapi istinaf tu maknanya satu permulaan instantan yang baru. Wa tu wa tak ada kaitan dengan sebelum tu. Kalau ada kaitan, kalau dia kata wa ataf, maksudnya wa tu ada cerita tentang syurga lagi. Itu ataf tu. Kalau dia kata wa tu wa ataf, maksudnya ayat ini ada kaitan dengan ahli syurga lagi. Tak. Dia tak kata ahli syurga ni, ayat lain cerita baru berkenaan orang kafir pula. Gitu. Wa ataf mana macam? Wa istinaf, permulaan baru. Nanti kalau siapa yang pergi ke Mesir ke mana ke, nanti tengok ada mahkamah istinaf itu dia. Mahkamah istinaf. Itu mahkamah hujur ni. Mahkamah istinaf. Nanti ingat dekat huruf istinaf pun ada mahkamah juga dia pun. Masya-Allah. Bukan huruf istinaf tu. Itu maknanya mahkamah rayuan. Mahkamah rayuan. Dia panggil istinaf tu maksudnya orang tu dah kena hukum dah, dah jatuh hukum dah. Kemudian dia buat rayuan
untuk disemak balik, dihukum balik. Gitu. Cuma istinah tu. Seolahnya benda tu di start balik. Istinah ni adalah di start balik macam gitulah. Dibicarakan balik tapi di mahkamah rayuan, istinaf nama dia. Selesai tu insya-Allah tu Istinaf tu istinaf. Allazi jadi mubtada lah. Allazi jadi mubtada. Oh, yang ni kritikal sikit lah kita nak belajar ni. Banyak sangat ni mubtada ni. Dia mubtada ni. Banyak mubtada ni. Satu mubtadanya wallazi, allazi yang dan orang-orang yang. Okey. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Wallazina dan orang-orang yang. Khabarnya ialah ni jauhnya khabarnya. Ni khabarnya. Ini mubtadanya. Ini khabarnya. Ya Allah, jauhnya. Lepas tu tengok. Ada lagi mubtada kat sini. Ya Allah. Tengok tu. Ada mubtada lagi. Kan? Jadi sekarang ni kita nak, macam mana kita nak buat tu? Ada banyak ni. Mubtada ini, wallazi ni, mubtada ini belum ada khabarnya lagi. Khabar bagi mubtada ini mana? Khabar bagi mubtada ni. Ni mubtada yang pertama ni. Mana khabarnya? Tak jumpa. Tiba-tiba ada mubtada dan khabar lain pula dekat sininya satu ayat ni. Macam ni. Macam ni cerita dia gini. Allazi ni dia mubtada. Baik. Khabarnya adalah kedua-dua ni sekali. Ini. Kedua-dua ni, ini. Mubtada dan khabar ini. Ni, mubtada dan khabar ni. Ulaika ashabu ni. Mubtada dan khabar ini adalah khabar kepada mubtada yang pertama tu. Allazina tu. Gitu. Habis tu yang depan ni tak boleh ke jadi mubtada ni kafaru wa kadzabu ni? Tak boleh. Ya, mubtada dan khabar ini telah membentuk ayat yang lengkap. Kalau kita kata kafaru ni sebagai khabar, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia masih hanging lagi. Dan orang-orang ini, dan orang-orang yang dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami. Dan kat ayat ke? Belum lagi. Belum kan? Dan dia belum apa ni? Yang aku mukadimah baru. Dan orang-orang yang tu mubtada. Kafir dan mendustai ayat-ayat kami. Dah lengkap belum? Belum lagi tu. Belum lagi. Mana khabarnya? Khabarnya ulaika ashabun nar. Ulaika mubtada, ashabun khabar. Ini sendiri pun dia dalam bentuk satu ayat lah. Satu mubtada khabar lah. Dan gabungan di antara mubtada dan khabar ini, yang kedua ni, dia berbentuk khabar kepada allazi tadi tu. Sebab itulah perkataan kafaru dengan wakazzabu bi ayatina ini kita panggil silah. Kita panggil apa? Silah kepada mausul. Silah kepada mausul. Orang-orang yang kafir, tak lengkap lagi tu ayat tu. Orang yang kafir tak lengkap lagi. Orang-orang yang tu dia jadi mubtada, kafir tu jadi silah cerita kepada mubtada tu, silah cerita kepada isim mausul tadi tu. Maka khabar dia mana? Khabar dia ulaika ashabun nar. Gabungan di antara mubtada khabar yang kedua itu dikenali sebagai khabar kepada mubtada yang pertama tu. Jadi ginilah kita buat kita catat, kita kelakar sikit bentuk dia macam mana. Okey gini. Yang ini mubtada. Ini mubtada. Okey, mubtada ni. Mubtada. Mana khabar bagi mubtada ni? Khabar dia dalam bentuk jumlah. Ini nama dia khabar jumlah ismiyah. Tapi tak apalah. Khabar jumlah ismiyah tu nama. Tapi itulah ceritanya ni ashabu ni. Ashabu ulaika ashab. Ulaika ni mubtada dia sendiri. Ashabu ni khabar dia sendiri. Dan mubtada yang ini yang depan ni tak adalah khabar dia. Khabarnya mana? Khabar ni ialah gabungan ni lah. Gabungan ni antara dua ni. Gabungan antara mubtada khabar ini membentuk khabar kepada mubtada yang pertama ni. Sebab itu ada setengah buku dia i'rab, ini mubtada pertama, ini mubtada yang kedua. Dia kata dua mubtada. Boleh juga macam tu. Boleh juga. Boleh juga.
Itulah dia mubtada'. Ada dua mubtada' dalam ayat tu. Itulah ceritanya. Jadi orang-orang yang kafir dan mendustai ayat-ayat kami, tak lengkap lagi. Baru mubtada' baru. Khabarnya mana? Ulaika ashabun nar. Ulaika mubtada' lagi, ashabu khabar, dan tak ada khabar kat situ membentuk khabar. Fi mahalli raf'in. Khabar bagi mubtada' yang pertama tadi tu. Okey. Lepas tu pula, lepas ni ini mubtada' lagi. Mubtada' hum fiha khalidun. Hum mubtada', khabarnya khalidun. Jar wa majrur ni sebenarnya dia adalah berkaitan dengan khalidun ni, dia duduk sini sebenarnya. Asalnya hum khaliduna fiha. Hum khaliduna fiha. Sebab rhyme. Al-Quran ni kan dia rhyme kan, dia nak rhyme nun ni kan. Jadi khaliduna fiha yahzanun ni dia rhyme. Al-Quran ni adalah penghubung ayat, dia rhyme. Itu cara dia rhyme kan ujung tu. Kalau dia kata ulaika hum fiha khalidun, dia ubah hum khaliduna fiha, tak rhyme lah. Itu masih soalnya ayat ada lagi. Dia nak rhyme nun tu. Rhyme ni bahasa manusia, tapi ini bahasa daripada wahyu ni, kita dah katalah rhyme ni. Hum fiha khalidun. Hum khalidun fiha. Ini mubtada' khabar. So mubtada' khabar yang kat sini ni dia tak ada kaitan yang sebelum ni. Dia tidak kaitan, maksudnya ini mubtada' khabar dan yang tersendiri. Yang tadi tu mubtada' khabarnya daripada mubtada' khabar yang depan dia ni. Yang ni pula mubtada' khabar yang tersendiri. Allah, banyak cakaran kita buat ni. Boleh faham insya-Allah tu? Boleh jelas tu? Belah jelas. Itu bukan badal pada al-lazim. Tidak tak, kita sebut mubtada'. Sebut mubtada'. Sebut kita mubtada'. Hum fiha khalidun. Mubtada'. Khalidun khabar, fiha jar wa majrur. Tu dia. Okey, baik. Ada nak tanya apa-apa berkenaan dengan mubtada' khabar tu? Ini nama dia mubtada'. Mubtada' ni khabar dia dalam bentuk apa namanya? Khabar dia dalam bentuk ini nama dia ini nama dia mubtada' khabar. Khabar dalam bentuk jumlah. Khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Saya buat nota sikit. Jadi sekali lagi saya terangkan jenis apa? Jenis khabar. Khabar ini, khabar ya, mubtada' tak ada masalah. Mubtada' sesiapa boleh jadi mubtada', asal dia isim je. Boleh jadi mubtada'. Khabar ni kita ada mubtada'. Saya tulis mubtada'. Kita ada mubtada'. Saya buat muka barulah. Mubtada'. Mubtada' khabar. Okey. Mubtada' tidak ada masalah. Kita tak payah bincanglah. Allazina pun boleh jadi mubtada'. Ulaika pun boleh jadi mubtada'. Hum boleh jadi mubtada'. Allahu pun boleh jadi mubtada'. Gitu semuanya boleh jadi mubtada' lah. Tak ada masalah. So khabar cuma ada khabar yang ada sikit ia punya pecah-pecahan dia. Khabar ni ada banyak jenis. Satunya khabar dipanggil khabar single je. Khabar biasa kita panggil khabar biasa. Khabar biasa ni kita kata Allahu contohnya Allahu Rabbuna. Allahu Akbar. Ambil mudah. Allahu Akbar. So hukum dia mubtada' khabar ni marfu' ya. Allahu Akbar. Khabar. Ini kita panggil khabar. Khabar ni dalam bentuk mufrad. Khabar mufrad ni khabar yang khabar biasa. Khabar biasa. Allahu Akbar. Allahu Khaliquna. Allah apa pun dia panggil khabar biasa. Khabar ni biasa bentuknya. Kata khabar mufrad ni orang ingatkan khabar satu je. Khabar Allahu Akbaru min kulli syai'. Allahu Akbaru contohnya min kulli syai'. Allahu Akbaru min kulli syai'. Mana mubtada'nya? Allah. Mana khabarnya? Akbaru. Min kulli syai' ni ada jar wa majrur mudhafun ilaih. Dia hanya aksesori saja, tambahan saja, tak ada pun tak apa. Begitu Ini tak dikira lah, ini tak termasuk di dalam khabar ni. Dia hanya tambahan dia. Ya khabarnya kat sinilah. Ini namanya khabar mufrad.
Mufrad tu bukan makna satu. Mufrad itu maksudnya dia khabar biasa. Khabar biasa. Okey, kita ada satu khabar, nama dia khabar yang dalam bentuk jar wa majrur. Jar wa majrur. Adam, Adamu fil jannah. Adamu fil jannah. Nabi Adam fil jannah. Nabi Adam fil jannah. Tengok tu. Adamu fil jannah. Mana khabar, mana mubtada? Khabarnya adalah Adam. Khabarnya fil jannah. Gabungan di antara jar wa majrur ini membentuk khabar. Itu jenis khabar yang kedua. Khabar dalam bentuk jar wa majrur. Dalam buku kita tu dia akan tulis khabar, lepas tu dia letak dalam bentuk mim kan. Mim tu maksudnya khabarnya dalam bentuk mahal jar wa majrur tu. Ada jadi khabar pula, khabar dalam bentuk perbuatan. Contohnya Adamu taba. Adam bertaubat. Adamu taba. Jadi taba ini dia ni adalah gabungan fi'lun wa fa'il kan. Fi'lun madhi dan fa'ilnya dhamir mustatir. Huwa penggabungan antara fi'lun wa fa'il kat sini membentuk khabar. Tapi khabar dalam bentuk mahal juga. Khabar diletak mim kat situ. Mahal maknanya gabungan di antara fi'lun dan fa'il ini membentuk khabar. Nama dia khabar apa? Khabar jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah ni. Okey. Ini khabarnya taba sajalah khabar kat sini. Taba saja. Taba inilah khabarnya. So taba ni khabarnya lah. Okey, baik. Ada satu lagi khabar yang dikenali sebagai apa nama ni? Khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Macam ayat kita baca tadi tu. Ayat kita baca tadi kan. Kita nak pemudahkan sikit supaya nampak jelas tu. Adam. Contohnya Adam. Tapi Adam kan. Adam. Kita kata Adam. Taubatuhu. Taubatuhu maqbulah. Maqbulah ni diterima lah. Diterima, tak apalah ayat ni. Maqbulah. Adam taubatnya diterima. Adam ni mubtada. Okey. Taubatuhu ni dia jadi khabar, dia jadi mubtada sekali lagi dan juga maqbulah ni jadi khabar. Khabar. Jadi gabungan antara mubtada ni dengan khabar ini dia membentuk khabar. Membentuk khabar kepada mubtada yang pertama tu. Inilah bentuk yang keempat, inilah yang kita duk bicara sekarang ini tu. Ni ayat ni yang ni. Ulaika wallazina kafaru. Allazi ni mubtada. Okey. Mana khabarnya? Khabarnya adalah gabungan di antara ulaika dengan ashabu ni, mubtada dan khabar lain, membentuk khabar kepada tadi yang pertama tu. Iaitu macam saya sebut tadi tu lah, yang tadi sebut tadi tu sama dengan yang tadi tu. Sama yang saya sebut tadi tu. Lebih kurang gitulah. Ini ni yang kedua ni. Jelas tu insya-Allah? Jelas tu? Jadi pastikan tu mubtada dan khabar tu. Kalau kita nak letak Nabi Adam semualah, kita kata kat sini. Adam contohnya. Adam, tak apalah kita letak Adam kat sini contohnya. Supaya jelas kan. So contohnya Adam. Adam, saya letak sini Adam. Nama Adam. Adamu juga. Adamu Abul Bashar. Contohnya Adamu Nabiyun. Adamu Nabiyun. Nabiyun. Adam seorang nabi. Begitu. Jadi Adamu Nabiyun
Nabiyun itu khabar. Itu khabar biasa. Nabiyun minallah. Nabiyun minallah. Nabiyun minal anbiya. Apa-apa lagi. Adam nabiyun. Ini khabar biasa. Basic. Adamu fil jannah. Khabarnya dalam bentuk jar wa majrur. Tapi kita i'rab saya khabar fi mahalli. Gitu je. Ada satu lagi khabar dalam bentuk perbuatan. Fi'lun wa fa'il. Adamu taba. Khabar dalam bentuk perbuatan. Fi'lun wa fa'il. Ada khabar dalam bentuk jumlah baru pula lepas tu. Ataupun ayat mubtada khabar baru pun bentuk khabar bagi dia. Adamu taubatuhu maqbulah. Itu namanya mubtada khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Yang ini kalau orang belajar bahasa Arab, yang ini nama dia khabar mufrad. Ini nama dia khabar mufrad. Khabar mufrad. Sebut je mufrad ya, mufrad. Khabar mufrad dia bukan maksud khabar satu, bukan. Khabar biasa, khabar biasa. Khabar mufrad. Yang ini khabar, nama dia khabar separa. Khabar separa. Dia panggil khabar syibih jumlah. Khabar separa. Sebab jar majrur je. Jadi khabar separa. Yang ini nama dia khabar jumlah fi'liyah. Taba. Ini. Yang ini namanya khabar jumlah ismiyah. So kita ada 4 jenis khabar. Khabar pertama yang biasa, khabar yang kedua yang dalam bentuk jar majrur, khabar yang ketiga dalam bentuk fa'il dan fa'il, dan khabar yang keempat dalam bentuk jumlah yang baru lepas tu. Membentuk khabar kepada yang pertama tu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila al-liqa'i bi idznillah ta'ala.